Bayangkan, dua orang murid, seorang berusaha belajar setiap hari, seorang lagi menangguh dan mencari alasan. Masa berlalu, yang seorang perlahan-lahan berjaya, yang seorang lagi mula menyesal. Persoalannya, kenapa usaha belajar itu tidak pernah sia-sia? Kerana satu hakikat yang sangat penting ialah ini, ilmu mungkin lambat memberi hasil, tetapi ia tidak pernah mengkhianati usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam perjalanan sebagai pelajar, kita sering berhadapan dengan cabaran, rasa malas, rasa penat, rasa tidak faham, rasa putus asa. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa saya sudah belajar tapi masih tidak berjaya? Kenapa usaha saya tidak nampak hasil? Ini adalah persoalan yang biasa. Namun di sinilah terletaknya masalah sebenar. Masalah sebenar bukan kerana kita tidak berusaha. Masalah sebenar ialah apabila kita mengharapkan hasil yang cepat. Dan kita belajar hari ini, kita mahu berjaya esok. Kita berusaha sedikit, kita mahu hasil yang besar. Apabila perkara ini tidak berlaku, kita mula kecewa, kita mula berhenti, kita mula hilang semangat. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak memahami bahawa ilmu adalah satu proses. Ilmu bukan sesuatu yang datang dengan segera. Ilmu memerlukan masa, memerlukan kesabaran, memerlukan konsistensi. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Ilmu adalah pelaburan jangka panjang. Satu, ilmu membina masa depan. Apa yang kita belajar hari ini akan membantu kita pada masa depan, akan membuka peluang, akan membentuk kehidupan. Dua, usaha tidak pernah hilang. Setiap usaha disimpan dalam pengalaman, disimpan dalam kemahiran, disimpan dalam diri kita. Tiga, konsistensi. Lebih penting daripada kepantasan belajar sedikit setiap hari, lebih baik daripada belajar banyak sekali sekala. Konsistensi membina kekuatan. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang murid yang tidak cemerlang pada awalnya. Dia sering merasa dirinya ketinggalan. Namun dia tidak berhenti. Dia belajar sedikit demi sedikit, hari demi hari. Walaupun perlahan, dia terus konsisten. Beberapa tahun kemudian dia berjaya. Bukan kerana dia paling pandai, tetapi kerana dia tidak berhenti. Kisah kedua, seorang murid yang bijak namun tidak konsisten. Dia belajar hanya apabila perlu. Dia bergantung pada kemampuan semula jadi. Akhirnya dia mula ketinggalan. Perbezaan antara dua murid ini bukan pada kebolehan, tetapi pada usaha. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam kehidupan ini, kejayaan tidak datang dengan mudah. Ia memerlukan usaha. Ia memerlukan kesabaran. Ia memerlukan ketekunan. Jangan mudah putus asa. Jangan berhenti berusaha. Walaupun hasil belum nampak, teruskan. Walaupun perlahan, teruskan. Jika anda rasa perkongsian ini memberi semangat, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu murid menjadi lebih baik setiap hari. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai murid berjaya. Ingatlah, ilmu tidak pernah mengkhianati. Apa yang anda usahakan hari ini akan menjadi kejayaan pada masa depan. Teruskan berjuang, teruskan belajar kerana anda adalah generasi masa depan yang hebat. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berakhlak mulia dan berjaya dalam kehidupan.